Perasaan saya syukur kerana saya ada peluang untuk datang sini beribadah ke Allah. Hari ini pagi-pagi saya bangun, mandi, makan, lepas tu turun bawah pergi bacaan Nabawi untuk solatul zuhur. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله يا أبا الزهراء كم أحن إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنين محمد يا زين. Welcome. It's good for you. Yeah, sure. Sekarang ni, hari ni kita di Rose Al Madinah. Okay, Rose Al Madinah ni memang tengah viral sekarang. Dia ada marketing, dia buang bunga, dia bagi rose yang betul-betul orang kata apa? Segar. Jadi ramai-ramai dekat sebelah Grand Plaza pada Al Madinah aja. Ramai-ramai jemaah boleh support datang. Lepas tu pula nama ni, Masya Allah, dia bagi apa yang boleh apa? Boleh bawa balik. Ni cup ni bukannya murah ni. Dia bagi bawa balik. Alhamdulillah. Terima kasih. Sedap. Aiskrim ni pun sedap. Mia. Sedap. Wat Al Madinah ni pun bagus kerana dia bagi cup yang orang buat guna clay tu. Dafa, nak pergi mana ni? Nak pergi mana Dafa? Dafa. Nak pergi mana? Macam ni. Mana? Apa? Tak ada kelas. Tak ada kelas? Oh, tak ada gelas. سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله